Assalamualaikum semua, welcome. InsyaAllah dalam video ni saya akan share mengenai apa tu kripto secara basic. Okay, and then saya yakin ada antara anda semua yang mungkin baru dalam dunia kripto ataupun tak ada knowledge dalam dunia kripto tapi nak buat duit dalam dunia kripto ni. Okay? Jadi sebelum kita go through kepada cara nak buat duit dalam dunia kripto, saya sarankan untuk kita at least kita tahu mengenai apa tu kripto secara basic. Simple je. Okay, sebab apa? Sebab dalam video ni saya ada share lah mengenai benda yang basic. Okay, dia tak ada benda teknikal pun sebenarnya actually. Okay, and then mengenai bab hukum lah, hukum dan juga zakat kripto untuk umat Islam. Okay, jadi siapa yang simpan kripto adalah kena bayar zakat dia apa semua. Cuma dalam video ni insyaAllah saya akan share sesimpel mungkin lah insyaAllah. Okay, jadi kita go through. Okay, first kali. Okay, jadi bagi siapa yang tak tahu, kripto ni actually dia industri yang baru. Okay, yang baru, baby market, baru 17 tahun. Okay? Mungkin orang kata 17 tahun tu lama, tapi kalau nak buat perbandingan dengan saham dan juga hartanah, saham dah hidup dekat dalam 200 tahun. New York Stock Exchange dah hidup dekat dalam 224 tahun dah. Okay? Hartanah apatah lagi lah, beratus tahun. Okay? Kripto baru 17 tahun. Okay? Jadi, apa tu kripto? Okay? Senang saya nak bagi orang faham, kripto ni kita boleh samakan dia lah macam emas. Okay? Sebab emas semua tahu kan. Jadi emas ni dia aset fizikal, okay, aset fizikal dan dia sesuatu yang bernilai dan juga boleh dijual beli di seluruh dunia. Okay? Kalau kita beli emas kat Malaysia, bawa pergi Dubai, boleh jual on the spot. Okay? Kripto pun sama juga. Kripto ni dia aset digital, sesuatu yang bernilai dan boleh dijual beli di seluruh dunia. Sama juga. Okay? Emas aset fizikal, kripto aset digital. Okay? Jadi, okay, Bitcoin. Jadi mungkin ada antara anda semua pernah dengar, at least lah pernah dengar Bitcoin. Okay? Macam contoh, mata wang. Mata wang ada banyak. Mata wang ada USD, MYR, GBP, JPY, okay, rupiah. Cuma yang nombor satu orang tahu biasanya USD. Okay? Satu dunia kebanyakan dia orang tahu USD. Okay? Sama juga dalam kripto. Okay? Kripto ada 32 juta jenis kripto. Yang nombor satu paling popularnya Bitcoin. Bitcoin ni lah. Okay? Jadi Bitcoin ni ibarat macam the mother of the coin, nombor satu. Okay. Daripada 32 juta jenis kripto. Okay. Jadi Bitcoin ni adalah kripto yang pertama diwujudkan daripada 32 juta jenis kripto ni. Jadi kenapa kripto ni diwujudkan? Okay. Kripto ni diwujudkan pada 2009 yang mana coin pertama ialah Bitcoin. Siapa yang create dia? Satoshi Nakamoto. Sampai sekarang orang tak kenal dia, tetapi kekayaan dia dah melebihi Jeff Bezos, orang yang paling terkaya dekat dunia ni. Okay. Jadi Bitcoin start pada 2009. Kenapa kripto ni diwujudkan? Okay. Dia ada banyak sebab. Antara sebabnya adalah untuk dijadikan alternative payment method. Apa tu? Contoh, zaman dulu, kita nak buat sistem pembayaran, kita pakai sistem apa? Kita pakai sistem barter. Okay. Contoh, ayam ke kambing, kambing ke sayur, sayur ke kentang. Contoh, okay. And then kita pakai sistem logam. Okay. Emas-emas, perak-perak, gangsa-gangsa. Lepas tu kita pakai mata wang fiat, mata wang kertas. Okay. Sampai sekarang. Lepas tu kita pakai kad debit kredit, online banking, transfer, and then kita pakai QR dan juga NFC. Yang ini typo sikit. NFC. Okay. QR dan juga NFC. Kalau perasan, QR ni dia start time PKP tau. Okay. Bagi siapa yang warga Malaysia yang tonton, dia start time PKP. Sebab apa? Sebab waktu PKP, ada satu habit yang mana orang yang buta IT pun boleh adapt dengan benda tu. Iaitu, kita QR MySejahtera. Bila dah nampak dah orang buta IT dah terbiasa dengan QR MySejahtera, maka satu inovasi QR. QR QR Pay lah kan. Kita boleh bayar pakai QR. Okay. Jadi sebenarnya QR dah ada lama dah actually. Ya, cuma dia dah terbiasa sampai sekarang. Okay. Jadi, itulah dia. Kalau kita pergi kat mamak, contoh, kita pergi kat mamak, kita boleh bayar pakai apa? Kita boleh pakai cash, card, online banking, QR dan juga NFC. NFC kan bayar pakai jam apa semua kan. Okay. Ada 5 cara untuk kita nak bayar. Kenapa disediakan 5 cara? Untuk dia nak memudahkan kita untuk buat transaksi tersebut. Contoh, kalau kita ni jenis orang yang cashless, tak pegang duit cash, okay, kita bayar pakai phone. Okay. Kalau macam orang yang berumur, diorang tak bawa phone. Okay, diorang tak tahu buat IT, tapi diorang pegang cash, pakai cash. Okay, jadi dia memudahkanlah untuk nak buat transaksi tersebut. Jadi, kalau kripto dekat belah mana? Bila melibatkan negara kita dan negara luar, barulah kripto ni ada function. Contoh. Okay, contohlah. Ni saya ada buat lukis-lukis sikit. Okay. Okay, contoh. Saya stokis minyak wangi. Okay, tuan yang tonton video ni, contohlah nama tuan Tuan Abu. Okay. Tuan Abu supplier minyak wangi. Okay. Jadi saya nak beli minyak wangi ni.
dekat Tuan Abu ni, saya nak beli value 1 juta USD. So saya roja, okay, Tuan Abu, saya nak borong 1 juta USD minyak wangi ni. Saya nak transfer 1 juta USD ni dekat Tuan Abu. Tuan Abu nak duit ni sampai on the spot sekarang ataupun nak tunggu 3 hari waktu bekerja? Kalau kita pakai sistem pembaikan macam biasa, dia akan ambil masa 3 hari waktu bekerja. Okay? Jadi as a business owner, kita nak duit tu sampai on the spot. Okay? Jadi kalau pakai sistem pembaikan, 3 hari waktu bekerja lah. Contoh kalau kita transfer hari Jumaat, Sabtu Ahad cuti, Isnin Selasa baru diproses, Rabu Khamis baru dia masuk. Tak cerita public holiday lagi. Itu kalau sistem perbankan macam biasa, pakai Western Union ke apa semua. Okay? Tapi kalau kita pakai crypto, within dalam berapa second, on the spot termasuk. Even kita boleh transfer $1 trillion sekalipun. Okay? Jadi itu the power of crypto lah. Okay. Kenapa benda ni terwujud? Sebab, okay, contoh, kalau kita nak send message, saya duduk Malaysia, anda semua duduk dekat luar negara. Okay, tuan-puan duduk kat luar negara, tak kisahlah Dubai ke luar negara. Kita duduk pakai internet. Okay, saya send hello, contoh, saya send hello, on the spot termasuk. Walaupun saya duduk Malaysia, tuan-puan stay dekat luar negara, on the spot termasuk. Okay, sebab kita pakai WhatsApp, internet yang sama. Tapi kalau saya nak send duit, kenapa perlu tunggu 3 hari waktu bekerja? Sedangkan saya dengan tuan ada internet yang sama. That's why kewujudan kripto ni ada. Okay, untuk nak selesaikan masalah tu. Jadi, ada tak syarikat yang dia dah start terima kripto? Ada. Kalau kita search dekat Google, kalau pernah dengar PayPal kripto. Okay. Jadi kalau kita pergi dekat sini, PayPal. Okay, PayPal, bagi siapa yang tak tahulah, PayPal ni syarikat kewangan yang dah worth billion dollar, dah hidup berbelas tahun. Kalau orang dulu, diorang nak transfer duit ke luar negara, diorang pakai PayPal. Cuma bila diorang nampak teknologi kripto ni so powerful, maka diorang masukkan kripto dekat dalam PayPal ni. Jadi PayPal, mereka terima kripto. Okay? PayPal terima kripto. And then ada lagi tak? Ada BitPay, kalau pernah dengar. Okay? BitPay kalau orang Malaysia tahu, dia macam JS Bank, e-wallet lah, e-wallet. Okay? E-bank lah. Okay? BitPay Crypto. Okay? Ada tak? Ada. Jadi BitPay sendiri, syarikat kewangan, diorang pun start terima kripto dah. Okay? Cuma ini kat Singapura lah. Tapi nak bagi tahu, syarikat kewangan diorang pun terima kripto juga. Okay? Jadi itulah dia. Okay, and then benda ni yang saya nak tekankan juga. Sekejap. Okay. Hukum kripto. Benda ni mungkin tak ramai orang tahu. Okay? Jadi hukum kripto harus daripada mufti and wajib ke atas semua umat Islam. Ini untuk umat Islam untuk kita bayar zakat kripto. Okay? Sebab apa? Sebab kalau kripto dah beritahu daripada mufti hukum ni harus, and dia dijatuhkan sebagai aset digital. Okay? Bila aset digital, kita kena bayar zakat lah. Kalau macam emas, aset fizikal, kita kena bayar zakat. Okay? Kalau kripto, kita pun kena bayar zakat juga. Kiraan dia pun sama juga. Ada dekat dalam website sini, zakatselangor.com.my. Okay? Boleh search lah dekat Google. Okay. Jadi tu, and then dekat mana kita nak beli kripto? Okay, ada banyak tempat. Contoh macam kalau kita nak beli kripto dekat Malaysia ni, search je dekat Google. Contoh macam ni, under Security Commission Malaysia ada Harta, Luno, MX Global, atau macam saya search dekat Google contoh Top Malaysia Crypto Exchange. Apa tu crypto exchange? Contoh kalau kita nak beli saham, kita beli dekat bursa saham. Betul. Kalau kita nak beli kripto, kita beli dekat bursa kripto. Tapi kalau dalam English dia, crypto exchange. Okay? Crypto exchange. Kalau bursa saham, stocks exchange. Okay? Jadi kita search Top Malaysia Crypto Exchange, kita search. Okay. Google beritahu bahawa inilah under Security Commission Malaysia, Luno, Harta. Okay lah. Saya rasa mungkin orang pernah familiar dengan Luno dengan Harta ni. Okay. Tapi kalau kita nak main ranking dunia, okay, yalah, ranking Malaysia pun power juga, tapi lagi best kalau kita main ranking dunia. Okay, sebab ini Top Malaysia. Kalau nak main ranking dunia, kita search Top World. Okay, Top World. Jadi kita pergi dekat sini, kita open. Okay, nombor 1, ni daripada CoinMarketCap, nombor 1 Binance. Nombor 1 Binance. Luno ada tak Luno? Luno ada. Okay, ranking Malaysia ada juga. Cuma kalau nak bandingkan ranking dunia, dia bukan nombor 1, bukan nombor 2. Tapi dia ranking nombor, kita tengok ranking nombor 73. Luno ni. Tapi walaupun dia ranking nombor 73, setiap hari orang berjual beli kripto dekat dalam 11 juta USD, dekat dalam 50 juta ringgit setiap hari orang jual beli kripto. Okay? Tapi kalau Binance, nak compare dengan Binance nombor 1 dekat dunia ni, setiap hari orang berjual beli dekat 8.6 billion dollar. Okay? Setiap hari orang jual beli kripto, duit keluar masuk bersamaan dengan dalam 45 billion ringgit. Okay? Jadi terpulang nak beli kripto dekat mana-mana, terpulang
Cuma kalau tanya saya personally, okay, top world power juga sebenarnya. Okay. Jadi masanya tu je kot. Okay. And then video ni saya rasa dah tu juga rasanya, insyaAllah. Okay. Ini just nak bagi tahu bahawa crypto ni actually ramai je orang pakai. Okay. Ramai je orang contribute dalam dunia crypto ni. Okay. Rasa itu je kot. And then boleh tengoklah next video. Anda semua boleh tengok next video macam mana hari ni kita nak buat duit dalam dunia crypto. InsyaAllah dengan cara yang lebih secure. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.